Man, mak kau call aku Man. Biar je, tak payah ambil. Dia saja nak tahu aku dekat mana tu. Man, bagi tahu je lah mak kau kita kat Suka Coffee. Ni, dia call lagi ni Man. Baik sini lah, aku block nombor dia. Dia tak perlu tahu kot aku kat mana. Sibuk je hal aku. Mak aku terlampau macam risaukan aku. Aku tak boleh lah macam ni. Hello mak. Kenapa call? Belum makan lagi. Aduh, Man, kau asal nak memarah mak kau Man. Dia tanya kau dah makan ke belum kan? Dia asyik kacau aku je. Tanya aku dah makan ke belum. Risau sangat ke dekat aku ni? Alah. Serabutlah. Nak makan lah ni. Jom. Kau tahu benda paling buruk sekali aku pernah dapat apa? Apa dia Man? Mak aku bagi jam running ni. Harga Man. RM1,000 je. Bagilah RM10,000, RM20,000 punya harga. Kata sayang aku. Ayah nak apa? Alah, tahulah Man bila nak balik nanti. Aduh, Risau. Ingat aku budak kecil ke apa? Oi Man, aku makan dulu Man. Kejap lah. Aku nak update awet aku jap. Man, lawak kat kita baru kau Man. Boleh lah. Ni family aku lah beli kan. Aku dah cakap dah. Aku nak R35. Nak juga belikan kereta ni. Man, bersyukur je lah Man. Family kau sayang kau Man. Kau tengok aku Man. Family pun tak ada Man. See? Tengok. Tak ada pun family kau nak kacau kau.